Settle perjalanan kita orang dekat Shimla. Sekarang kita orang nak bergerak ke train station Shimla. Jarak dalam 15 ke 20 minit dekat situ. Tu train station dia kat sana. Kita orang akan lalu jalan tebing-tebing ni. Seram weh, jalan dia. Kau tengok. Tu jalan train dia. Tu yang train kita orang akan naik nanti. Perjalanan kita orang naik train nanti mungkin akan ambil masa lebih kurang 5 jam untuk sampai ke Kalka. Daripada Kalka baru kita orang akan ke Agra. Seram weh jalan atas ni. Walaupun macam tu dia rasa macam kalau kau tanya aku berat tak berat weh. Sekarang sebab belakang aku beban dah tak berat. Depan aku pula berat sekarang. Terbalik. Aduh. So kita nak pergi kat situ. Railway station. Jalan kat sini. Lepas lalu jalan-jalan macam tadi tu. Okey, jalan biasa pula. Tapi jangan banyak orang jual-jual. Ya, macam-macam jual-jual. Buah. Itu lah. Sekarang aku kena tak boleh makan buah. So kawasan ni banyak polis. Polis dia tak suka masuk kamera tau. Yang tu kena hati-hati. Nanti dia marah. So kalau ikut muka kau sendiri tak apa kot. Kita akan pergi dekatnya Northern Railway Shimla. Turun ikut sini. Tapi dia ada buat construction. Aku rasa tak ada masalah, boleh lalu. Sebab ni ada 2 orang jalan, saya boleh jalan. Cuma jalan dia seram sikit lah. Jalan baru buat. Tu train station dia. Aku rasa aku naik train station yang lama, yang kayu tu sebab dia lalu bukit-bukit. So settle, masuk dalam tanya. Dia orang membantu. Dia orang cakap platform number 1. So kena cari platform number 1. So dia ada tulis kat atas tu. Aku punya belum lagi. Kita nak pergi ke. So ada kedai jual-jual souvenir. Ni attendant. Ni ada kursi kalau nak duduk kat luar. Okay, dia ada ruang menunggu indoor. Kalau contohnya musim sejuk ke apa, adalah tempat menunggu indoor, tak adalah tunggu outdoor. Tapi nak heater tak adalah ni. Aku tengok orang lokal selamba ni kejap dekat tengah-tengah train kan. Nak try jugalah. Ini aku ada pengalaman jalan ke train punya ni. So inilah view pemandangan Shimla. So ni train. Dia macam tak ada law tau. Dia orang macam boleh kat train ni dia orang boleh pijak-pijak macam tak ada masalah. Dah ada train sampai, cuma aku tak confirm dia punya jadual. So aku nak pergi double check. Kalau ikutkan aku dekat EV5. So sekelas Dilat chair je aku tengok. Takut dia ada timing lain juga. So aku dah check, confirm betul yang ni train kita orang. So kita kena cari yang EV5. EV5 yang ni. Yang ni EV5 tapi dia tak buka pintu lagi. Tak tahu boleh masuk ke tak. Kalau tak silap aku, kalau train dekat India ni kau kena naik cepat. Sebelum seat kau kena rembat. Nanti kalau dah kena rembat, tak ada kursi lah. So, kita orang EV5 yang ni. Buka ni. Tu tepi. So, di keadaan train dia, ada toilet. Okay, kita ambil tempat duduk. Alah, jalan terbalik ke? Ya, so ni seat dia 14-15. Aku rasa ingat mesti duduk macam ni. Rupanya korang tahu tak, kursi dia ni boleh tolak macam ni lah. Okay, kita duduk belah sana. So kalau kita duduk depan sekali, pusing-pusing, kita duduk sebelah ni dua, best kan? So dekat dalam train dia kenal orang daripada Kolkata. Okay, call 1, 2. Dia cakap pergi dekat area Bengal tu cantik, best. So nanti kita buat research untuk sampai ke sana. Hi. 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 Hello, vlogger. Yeah. Hello.
Friend from India, you from? I'm from Delhi. Delhi. Okay, we just come back from Delhi. So kalau ikut timing sekarang baru 3.35. So train ni akan bergerak pukul 3.50. So ada 15 minit lagi. So far kalau kau tengok dalam train kita orang kosong. Hello. So far yes, kosong, tak penuh. So aku rasa sekejap lagi akan penuh train ni. So dia ada apa ni? Panoramic roof. Boleh nampak atas bumbung. So dia agak old school sikit lah. Tapi satu benda aku tengok dekat sini dia orang kalau buat pemilihan seat apa semua, dia orang boleh betul ansur. So contohnya kau minta tukar ke kiri, ke kanan, ke kiri ke apa semua, dia orang okey je. Dia orang tak ada, tempat aku nak duduk, tempat aku tak ada. Tak ada. Dia orang boleh mengalah and chill je. So experience dia best gila. Dia tak bawa laju pun, dia bawa slow je, santai je. Kau boleh kadang-kadang dapat view, kadang-kadang dapat batu, kadang-kadang dapat view. Best lah, best. Ni experience. Aku pernah naik train macam ni kalau dekat Thailand. Tu pun Thailand tak boleh buka tingkap. Kalau train Hat Nyai Padang Besar tu boleh buka tingkap macam ni. Tapi kalau untuk train lain tak ada pengalaman lagi. Tapi yang ni pengalaman aku best. Maaf. Korang tengok tu, berani gila weh diorang. So sambil jalan memang boleh tengok view macam yang aku tunjuk kat korang tadi. So ketinggian dia kau tengok ni, gayat weh. Kau akan lalu dekat lereng-lereng tau, lereng-lereng sini lah. So memang pengalaman yang best. Dan ada juga lalu terowong. Macam sekarang dia lalu terowong, gelap. Memang tak nampak apa, nampak. So keluar balik terowong, lalu suram. So train ni ada berhenti, aku tak tahu berapa lama. Sekarang aku rasa dah dekat 10 minit tapi tak gerak lagi. So aku rasa sebelum dia jalan mesti dia horn dulu. Okay. Hello. Hi. Sudah. Oh, hello. How are you? Banyak weh dia cakap weh. Nampak? Aku tak faham dia cakap. Dia bagi dia hantar video. Check. Ya, check. Nampak? Dia hantar video. Many, too many. Upload. Later my memory full. You give many. Ajak dia hantar video pak. My memory is also full not. So macam-macam experience lah. Tapi sebenarnya kau bergaul dengan orang local best. Dia orang okey, dia orang sporting. Dia orang boleh borak ah. What's your name? Hisham, Malaysia ya. Malaysia, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. KLCC. Twin Tower. हम आपके पास मेरे मलेशिया याद करेंगे Okay, kalau korang faham apa dia cakap, korang komen kat bawah. Kalau korang faham. Aku tak tahu apa dia cakap. Next year from Malaysia. Okay, we wait. My business is battery and also RO. I want visit. Yes. Cakap dia. Kali. Sana Ami, Ami. Tomagi,
Tomake. Tomaki. Balu. Balu. Bashi. Yes. That's mean I love Korang you. korang dengar apa That's yang mean dia orang I love cakap you. ni, dia orang ajar betul tak betul. Kalau tak betul komen kat bawah, Now komen. your turn. Now your turn. Okay, my turn ah. Take me. Now your turn. Okay, my turn. Yes. Say what? Ami. Ami. Tomake. Okay, Ami Tomake. Balu. Ami Tomake Balu Haji. Bashi. Not Aji. Bashi. Bashi. Yes. ये ट्रेन यहाँ पे 1908 में लॉन्च हुई थी जी। More than 100 years. ये और देन 100 साल से ऊपर हो गए जो कि आज तक ये शिमला से आके जा ही नहीं पाई कभी। Yeah. तो अंग्रेज बिछा गए। Acha. समोसा eat। I have rice. I bring rice. I will go eat। কত ভালো এটা এই আচ্ছা আচ্ছা দেখো তাকাও তাকাও अभी लाऊं कुछ? বাবা হ্যাঁ বলো Ah. समोसे फेमस डिश भैया समोसे वाले को इधर देना भैया इधर भी दे दो आगे इट्स वेरी कूल लाइक आई एम होल्डिंग इन फर्स्ट टाइम Yeah. या बाय बाय Okay. Dapat samosa daripada dia bagi samosa. So tasty। Ha? So tasty। Tasty. Very tasty। So, वो ट्रेन है। ha? ये ट्रेन का स्ट्रीट फूड है। That's very good. So, kita try tengok rasa macam mana. Dipaksa makan. You can eat so much। Eat so much। No, I eat it. I want। Ah. तो सॉरी बोला भी बात नहीं आपको so much नहीं पड़ेगा। Okay, kita mula makan street food. In our country, this we call curry puff. Curry puff. So, kita dah boleh cuba-cuba makan. Pada rasa dia okey sebenarnya. Dia macam curry puff kalau kat negara kita. Alah, ada telur. Jadi ketak. Dah tak jauh dah. Aku rasa dalam 5 minit kita dah nak sampai. Muka dah melepet. Dah ngantuk dah. So kita orang akan tunggu next train 2 jam. Kau pun 11.45 Okay, kita orang kena tunggu 2 jam untuk next train. 11.45 11 tepat 11.45 macam tu kan. Sama dengan dia orang lah 11.45 untuk next train. Sekarang pukul 9.15. So 9.10 11 ada 2 jam. So 2 jam kita orang kena tunggu untuk next train lah. Penat weh, rabak weh. Borak dengan diorang apa semua, layan orang lokal semua memang best lah. Cuma tenaga diorang buat je. Nak lepak borak, aku dah tak tahan dah, lebih dah. So ini pada tak tidur. Still not sleep lah. Semua dah tidur dah tak darat. Yes, bawah. Alhamdulillah. So, sampai dekat train. Tunggu untuk naik train, tak tahu stesen mana. Sama juga sebenarnya, kita orang semua naik train yang sama. Tapi cuma coach dah berbeza lah semua. Hai, mana? Same train। Ya, bye-bye. Bye bye। Same train। Oh, not yet? Bye-bye. Okay. जल्दी मिलेंगे। Okay. Bye-bye. See you. Alright. एक गुड़िया हमारी पकड़ के लिए। Sekarang kita cari toilet dulu. So, ini aku cari toilet. Train tapi kita tak tahu kita duduk dekat station mana. So, ni train station dia sini. Ada orang jual-jual juga. So, kita tengok. So, tengok kat sini. Dia ada platform 1 sampai platform 5. Quick counter, waiting room, station. Ada waiting room, ada bilik. Kalau korang ambil tiket aircon ke atas, dia AC and upper, korang boleh ada satu ruang untuk menunggu, so korang boleh relax actually. Tak adalah sejuk sangat dekat luar. So kat dalam dia ada ruang menunggu asing lah. So duduk kat sini okey. So kat luar sejuk gila weh. Tangan aku rasa macam beku gila, dah tak tahan.
Okey, train dah sampai. Dia kata sama dengan tadi. Sebab tadi dia yang tolong uruskan tengokkan apa semua. So aku tak tahu, tak sure. So, ada jumpa orang from Love. So, ini kan train dia, kita tak tahu. So, dah dapat solution. Bila aku tanya orang tadi, train dia yang sana. So, yang ni coach 2A. Kita orang bukan duduk coach 2A. Kita orang duduk coach stage 1. Ini A2. Yang depan tu kan. H1. H1F. H1F sekejap. Tapi tak tahu lah yang mana satu. Kita berjalan tengok. Ni H. Ni H. Kita nak masuk. Itu ni. Ni H1. Okey. Bilik okey. Okey. Kuat lah kali. Kena naik ke sana. H nombor. Okey, sekarang kita nak nombor kat ni. GF. F kan? Dari F duluan. F. Okey. 16, 17. Okey. So ni keadaan dalam dia. Okey, korang tengok sini dia. Korang dapat bawah, korang dapat atas. Tapi bersih. 7. So kita duduk 10 jam. Okey, bersih. So beg tak bawah ni. Settle. Lepas pasang tempat tidur. Tempat tidur ni ada selimut tebal, selimut nipis, dia ada sajadah, bantal. So plug ada kat sini atas. Siapa yang duduk bawah plug? Tak ada rasanya. So ni nak tidur, kalau kau nak sisa tutup lansir. Okay, dan ni tempat tidur bini aku. Okay tak? Dia suka tidur atas, aku tidur bawah. So ada juga tempat gantung baju. Ada cermin, nak make up. Dah. Settle, waktu untuk tidur. Jumpa, nak tunjuk view pun memang tak ada apa lah. Malam, tak nampak apa. Jumpa korang di Agra. Good morning, selamat pagi. So, train kita orang dah nak sampai dah dekat area Tunda. Lebih kurang dalam 3 stesen ni. Memang semalam aku tak naik train, tidur, tak ingat dunia. Sekarang baru bangun, ingat dulu. Sampai dekat Tunda, aku akan ambil taksi untuk pergi ke Agra. Aku rasa dalam setengah jam macam tu sampai aku. Tapi yang aku pelik cuaca dia, jerebu dia. Tengok ni dia punya jerebu macam mana. Tak nampak apa. Ke tingkap tak mustahil. Teruk sangat jerebu ni. Tak tahu kenapa jerebu dia teruk sangat. So kita orang akan turun lagi 1, 2, 2 stesen, 3 stesen berhenti, kita sampai. Kita dah sampai dekat Agra, turun sini. So tengok pada jalan turun sana. Right. Okay. Macam mana? Ha? Macam mana tu je? Don't know. Ha? No money. No money. No money. So sampai dekat area apa ni? Tunda. Kita turun dulu tengok macam mana. Dan mungkin nak off-road dulu. Ini keadaan di tempat dia. Halo. Go, bye-bye.
Akhirnya sampai. So kita kena cari jalan keluar dia dulu. Tu ni keadaan dia. Wah, aku daripada dalam train tu macam was-was lah. Tengok rasa macam cuaca dia kabus. Tapi rupanya dia memang jerebu lah dekat sini. Ini aku dekat area tu, apa nama tempatnya tadi? Tundel macam tu lah. So kena ambil taksi ataupun transport lain untuk ke Agra dalam masa lebih kurang 45 minit ke 50 minit kalau ikut Uber. So inilah kawasan train dia. So sekarang aku nak kena try tengok cari Uber ataupun direct taxi. So ni keadaan dia lah kat sini. Diorang semua out. Tak tahulah, tawakal lah ni sebab aku dah penat dalam train, aku malas. Aku ambil taxi. Dia ada 2 orang. EDI Mall, Fatehbad Road, Agra. 200 toll tax. 200 toll. No toll lah. No, I go. 200 toll. Mana actually ring road. No toll. No. 700. You say 700. 700 is toll tax. Toll alag. No. 200 only 200. Total 900. Okay, go now. Go. So total 900. Kalau 900 duit kita, jap aku try check. Aku malas nak bergaduh semua, aku nampak mana je aku naik je. So sebab ini bukan train station Agra. Kalau train station Agra dekat lah. So RM38. Tapi okey lah, RM38 terus sampai hotel. Aku dah tak. Sebab kawasan ni dia chaos sikit. Sebab deal kat depan 700. Sampai kat sini dia jadi 900. Dia cakap tambah lagi 200 untuk tol. So ni mungkin naik jalan tol yang dikatakan ni lah. Oh, sini lah tol dia orang. RM32. Sampai hotel. Ni hotel kita duduk. So ni kat dalam bilik dia. So untuk towel tak ada buat apa dia.